Manga bahasa Inggeris ada ke tak, Kak? Ada, dek. Selain daripada bahasa Melayu, kita ada juga manga dan light novels dalam bahasa Inggeris. Terjemah sendiri atau import. Kita bukan jual dekat Malaysia je, kita jual dekat Singapore juga. That's why harga dia macam tu. Tapi murah sikit lah, dek. Murah sikit. Kita ada School Face, Bookseller, Hondasan. Keempat-empat jilid semua dah ada. Dan ini adalah manga. Yang ini panjang. I got a cheat skill in another world and became unrivaled in the real world too. Yang ni manga dan light novels dua-duanya ada. Kalau light novels ada 5 jilid, manga ada 4 jilid setakat ni. Welcome to Hotel Metza Piora. Yang ini setakat ni dah ada 4 jilid. Yang ni adalah manga dan sangat recommended sebab cerita dia sangat wholesome. Delicious in Dungeon ada semua jilid dah lengkap dah. Yang ini manga ya. Bukan light novels, ni manga. Yang ini pun best juga, dek. Yang ini light novels ada 5 jilid. The Eminence in Shadow. Yang ini light novels juga. Sugar Apple Fairy Tale. Setakat ni ada 4 jilid. Dan cerita ni sangat best. Tolonglah baca korang. Bungo Stray Dogs. Sekarang dah jilid 25. Okay, yang ni memang kena kumpul dari awal. Yang ni manga ya. Hyoka pun ada juga dalam bahasa Inggeris. Ini adalah manga. Lepas tu ada satu siri manga yang kita dapatkan dari Kadokawa. Ada dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Yang ni bukan manga yang famous lah, tapi dia pasal tokoh. Dia macam ada info, berinformasi, cerita pasal sejarah seseorang tokoh famous dekat dunia ni lah. Semua ni ada dekat TikTok shop kami, boleh search dan boleh juga cari dekat kedai buku berdekatan. Tapi kalau rasa macam nak beli kat TikTok shop pun lagi bagus, lagi cepat. Okay, selamat membeli.